رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Kita sambung lagi tafsir kita, muka surat 62, perbahasan yang berkaitan dengan hukum baru ni, hukum ayat Al-Baqarah 221. Itu masalah kafa'ah ataupun persamaan dalam pernikahan, ataupun sudah jadi istilah yang diterima dalam masyarakat kita, iaitu kufu. Mana sekufu? Sekufu ni mana sepadan. Yang ni perempuan yang nak dikahwinkan dengan seorang lelaki, maka lelaki itu hendaklah sekufu, setanding, sama dengan perempuan yang nak dikahwininya itu. Jadi perbahasan ini dia timbul kerana dalam ayat yang terdahulu Allah SWT melarang daripada orang-orang beriman mengahwinkan wanita-wanita Islam dengan orang-orang musyrik sehinggalah mereka beriman. Di dalam ayat 221 bawah ni, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kamu kahwinkan orang-orang musyrik, yakni dengan wanita-wanita Islam sehinggalah orang-orang musyrik itu beriman kepada Allah. Jadi daripada sini difahami bahawa seorang yang kafir tidak sekufu, tidak sepadan dengan wanita mukminah. Jadi daripada sinilah timbul perbincangan kufu. Definisi kafa'ah. Kafa'ah ni bermaksud sama, setara ataupun sepadan, pada kena secocok, panggil. Jika kita katakan fulan kafa'a fulanah, itu bermaksud dia setara atau dia boleh menjadi suami perempuan itu. Para fuqaha menggunakan perkataan kufu, tidak akan keluar jauh daripada sekitar makna bahasa ini. Maknanya asal makna kufu ni daripada kafa'ah, makna sama ataupun memberi balasan yang setimpal. Jadi bila benda ni menjadi istilah dalam fiqh, maka perkataan istilah itu dia tidak jauh lari daripada makna asal, makna asal bahasa. Macam kata puasa, asal makna soma, puasa itu imsak, menahan diri. Jadi bila kita puasa tu, jadi menahan diri daripada makan dan minum sehinggalah daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Kemudian perkara ni perkara yang dikhilafkan oleh para fuqaha, perlu ataupun tidak disyaratkan kufu ini. Kemudian sudut kufu itu dari sudut mana? Maknanya dari segi kufu pada agama ni semua sepakat berdasarkan kepada ayat. Maknanya perempuan yang mukminah tidak boleh dikahwinkan dengan kafir kerana tidak sekufu fid din, pada agama. Jadi bila tidak sepadan pada agama, itu diambil kira. Macam mana dengan perkara-perkara lain yang menjadikan seseorang itu tidak sepadan. Jadi asalnya tidak sama pada agama berdasarkan kepada ayat. Kemudian oleh kerana tidak sama pada agama ni boleh menyebabkan kekufuran seperti yang kita baca dalam ayat sebelum pada ni, ulaika yad'una ilan nar. Maknanya disebabkan tidak berbeza agama, kemudian berlaku perkahwinan yang berlaku kerana tidak berbeza agama, natijah dia akan membawa kepada kekufuran. Maknanya hak mukminah tu akan jadi kafirah bila suaminya itu kafir. Ada mudarat yang besar bila tidak sekufu, jadi tidak sekufu pada agama. Jadi daripada sinilah ulama bicara, kalau tidak sama dari segi agama, tidak sekufu dari segi agama, itu boleh membawa pada mudarat. Macam mana pula tidak sama pada harta, tidak sama pada keturunan, tidak sama pada pekerjaan.
tidak sama dari segi merdeka ataupun hamba. Tidakkah semua ni boleh membawa kepada mudarat? Nak menyekat daripada berlaku mudarat disebabkan tidak sekufu ni, maka ada ulama menetapkan kufu itu mestilah dilihat juga selain daripada dari sudut agama, dilihat juga pada sudut dia hamba ke ataupun dia merdeka, sudut hurriyah. Dilihat juga dari segi keturunan, mana keturunan bangsawan ataupun Quraisy, ataupun kalau tempat kita ni Said Saripah, boleh ke tidak demon ini berkahwin dengan tidak Said, tidak Saripah. Kemudian dari segi pekerjaan, sebab dari segi pekerjaan ni satu, selain daripada menyebabkan pekerjaan itu menghasilkan pendapatan yang tinggi, ataupun dari segi pandangan masyarakat kepada orang yang mempunyai sesuatu pekerjaan, dia memandang tinggi pekerjaan-pekerjaan tertentu dan mereka memandang rendah kepada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang lain. Maka dengan sebab itulah bila tidak ada persamaan dari sudut turunan, pekerjaan, harta, kekayaan apa semua ni, itu membawa pada mudarat, maka ia perlu diambil kira juga selain daripada diambil kira pada agama. Kebanyakan ulama seperti yang dikatakan oleh Al-Khattabi berpendapat bahawa kafa'ah itu boleh dilihat daripada 4 perkara: agama, merdeka, nasab dan profesi, maknanya pekerjaan, hirfah. Macam kita kata perempuan tu doktor pakar pula tu, tiba-tiba dia nak berkahwin dengan orang yang jauh lebih rendah daripada kedudukan diri dia. Dia pendapatan tu 10,000 sebulan, 12,000 sebulan. Tiba-tiba nak berkahwin dengan orang berpendapatan 1,000. Lepas tu kerja tak tetap, ada kerja, kadang-kadang tak ada kerja. Kufu kau tidak di situ. Akan berlaku, kita kata mudarat dari segi mana? Membawa pada aib. Dia mungkin masyarakat sekeliling dia tu, maknanya rakyat sekerjanya tu akan memandang sinis lah kepada dia ni, bahawa dia mengambil seorang suami yang begitu jauh rendah kedudukan pekerjaan daripada dirinya. Jadi pakat ngatakan dia. Jadi untuk elak daripada dia dihina, maka syarak mengambil kira kafa'ah itu, kufu itu perlu ada pada pekerjaan. Dari sudut maknanya seperti yang kita bincang tadi lah, persyaratan kafa'ah ini kerana mengambil kira mudarat yang mungkin berlaku bila mana tidak sekufu. Seperti mana berbeza agama tu boleh menyebabkan kekufuran, ulaika yad'una ila nar. Ini pun ada juga mudarat, cuma mudarat itu tidaklah kita kata sama mudarat dari sudut agama dengan mudarat dari sudut maruah. Tak sama. Maruah mudarat dari sudut keturunan dengan agama tak sama. Maka dengan sebab itulah ada ulama mengatakan bahawa ini maklum, umpamanya dalam mazhab Syafi'i, kalau perempuan itu dengan rela hati menggugurkan syarat kafa'ah, maka tidak ada masalah. Macam apa ni, doktor dengan pakar yang tinggi itu, dia rela berkahwin dengan jaga di hospital dia tu, ataupun tolak apa ni makanan tu pagi petang. Dia rela sebab dia tengok orang ni bahagia berjuru, ada akhlak ke apa semua. Jadi dia kena. Jadi itu tidak timbul masalah. Kerana apa? Kerana dia sudah merelakan dirinya itu untuk menggugurkan syarat kafa'ah tadi. Walaupun asalnya molek, dia berkahwin dengan rakyat sekerja dia tu, sama taraf, pegawai ke, arkitek ke apa ke, sama-sama profesional. Jadi kalau dia berkahwin dengan orang yang rendah ni, maka kemungkinan akan menyebabkan maruahnya tercela. Tapi kalau dia sanggup menerima benda tu, jadi tak ada masalah. Asalkan perkahwinan tu capai matlamat, boleh memelihara diri daripada maksiat dan boleh keturunan. Tak apa, asalkan bahagia. Jadi bahagia tu dialami oleh orang yang berkahwin, bukan orang yang tengok. Bila dia telah menggugurkan syarat kufu daripada diri dia rela hati, itu terserah kepada dia, maka orang lain tidak boleh membantahnya. Jumhur ulama
mengambil kira kafaah ni sebagai syarat lazim bagi nikah, bukan syarat sah. Mana syarat-syarat yang diperlukan, bukan syarat sah. Syarat sah ni kalau tak ada, tak sah perkahwinan. Dia adalah syarat yang lazim, mana syarat yang mesti diambil kira. Cuma kalau digugurkan tadi, maka tetap sejalan dengan sah perkahwinan tadi. Dia bukan syarat sah. Syarat sah ni kita kata apa? Syarat sah ni kena ada wali, kena ada saksi. Tu dia punya syarat sah. Rukun ke apa semua tu. Ini dia bukan syarat sah. Macam kita kata calon tu. Calon suami tu ada masalah kelelakian dia. Kalau dia nak berkahwin, mudarat. Jadi pada dia tu, walaupun dia sebagai rukun, tetapi oleh kerana dia tidak sempurna pada kesihatan, tak ada alat sulit kok, tiba-tiba nak berkahwin. Jadi itu boleh bawa mudarat. Lainlah kalau dia nikah dengan umur 80 tahun. Dia umur 20 tahun tak ada alat sulit, nak nikah dengan orang 80 tahun, perempuan 80 tahun tak ada keinginan dah. Itulah suku cerita. Maknanya perkara ni diambil kira supaya dapat menyempurnakan matlamat perkahwinan. Jadi kalau orang duk soksek wanda ni, dah. Waktu doktor pakar nikah dengan orang sikit-sikit. Jadi lama-lama dia tak tahan sabar. Rasa terhina apa semua, akhirnya cerah. Itu hak tasik. Maka sebab itulah daripada awal lagi syarat ni ditetapkan untuk menyempurnakan perkahwinan, tetapi dia bukan syarat sah perkahwinan. Sebagian fuqaha menambah hendaklah kafaah juga dalam hal sihat. Mana sihat Nabi kira juga. Kalau duk main cekak ubat pagi petang, mana tak sepadan tu. Begitu juga dari segi harta. Maknanya dari segi dia panggil yasar. Perempuan ni sebelum dia berkahwin dengan lelaki, dia duduk dalam keluarga yang senang-lenang. Tiba-tiba berkahwin dengan orang kampung. Nak pergi buang air tu, bangunan suku daripada rumah dia. Turun malam-malam, kena karat telaga ke apa semua dah. Jadi susah tu nak hidup. Dia bukan zaman 60-an dulu. Jadi maknanya kufu tu juga dia ambil kira dari segi dilihat apakah keadaan harta suami itu, lelaki itu sama ke tidak dengan perempuan. Jadi kalau dia tu hidup dalam keadaan susah, rumah pun kipas putih, nak makan wak kita pun, nak tidur wak kita dalam bilik, dia usung kipas pergi mari, padanya tu susah gitu. Apa yang disebutkan oleh para ulama itu semuanya akan kembali merujuk pada mereka. Maknanya dia ambil kira semua ni sebab nak jaga ni dia punya maqasid pensyariatan kafaah. Agar satu keluarga itu benar-benar boleh kukuh dan stabil. Kerana apa? Ketiadaan semua syarat itu atau sebahagian saja kadang-kadang tidak mampu membawa kepada kekukuhan dan kestabilan keluarga. Maknanya kurang dari segi salah satu daripada perkara ni menyebabkan rumah tangga tak stabil. Akan kucah semua. Sedangkan istiqraru amri zawaj, amri nikah, kestabilan, kekukuhan, keharmonian rumah tangga ni, ini adalah sebahagian daripada maqasid syariah, tujuan syariah. Sebab dia 5 perkara kan, jaga agama, jaga akal, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga harta. Berkahwin ni antaranya adalah untuk menjaga keturunan. Biar ada keturunan. Jadi keturunan ni mana kita boleh hendak. Dan kalau orang tu berkahwin, boleh hendak, patut cerah. Jadi keturunan tu mungkin akan terjejak. Jadi budak ni nak hidup mana? Nak duduk dengan mak dia ke? Nak duduk dengan ayah dia ke? Bila cerah, akan berlaku tututan hadanah di mahkamah. Kalau kena mak tak sejaga, ayah tak sejaga, budak ni pun duduklah ngetuk. Jadi susah budak tu. Jadi itu memudaratkan keturunan dia, zuriat dia. Maka dengan sebab itulah apa-apa yang menjadi faktor kepada kestabilan ataupun keharmonian rumah tangga, maka itu diambil kira. Sebab itulah harta tu penting. Harta tu mustahak, walaupun harta ni bagian dunia, tapi kita hidup dengan harta. Nak makan kena beli, kena cari, nak makan, nak duduk apa semua, itu dengan harta belaka. Maka dengan sebab itulah harta tu diambil kira dalam perkahwinan. Para fuqaha menyebut bahawa boleh bagi seorang wanita untuk meniadakan semua syarat itu. Mana dia dengan rela hati menggugurkan syarat kafaah. Tapi syarat agama tak boleh. Maknanya orang ni
apa ni, kafir. Dia kata tak apa, kita boleh nikah kafir. Tak boleh. Sebab itu qat'i. Sabitnya kafaah pada agama ini adalah perkara qat'i, perkara putus yang tidak boleh dibuat. Tapi dari segi harta, dari segi keturunan, pekerjaan itu benda-benda istihadiyah, benda-benda yang boleh diistihadkan. Sebab pernikahan sah walaupun itu semua tidak ada, yang lebih penting dia harus bertanggungjawab tentang pernikahannya di hadapan Allah SWT. Itu hak dia kena, maknanya dia rela berkahwin, kita kata tadi, dengan orang yang lebih rendah pekerjaan dia daripada diri dia. Maka kalau dia setuju untuk berkahwin dengan orang rendah daripada dia, apa jua amaran yang berlaku, yang ngata kau, dia tetap mempertahankan keluarga dia. Tak apalah, itu yang dikatakan bertanggungjawab. Mana dia sedia menerima, tak ada telinga orang kata apa. Tapi kalau dia lepas daripada menggugurkan syarat tadi, bila orang kata, jadi dia pun mulalah bala dengan tu lelaki dia. Itu yang dikatakan dia bertanggungjawab. Maknanya kalau Tuhan tanya, apa dulu kamu sanggup berkahwin dengan si fulan ni, walaupun dia tidak ada harta, tiba-tiba kamu jadikan benda tu pula, lepas berkahwin kamu jadikan benda tu pula untuk berbalah dengan dia. Jadi dia kena jawab di hadapan Allah SWT. Sebab asalnya benda tu kita dipanggil bara'atul zimmah. Kita ni asalnya tidak menanggung apa-apa bebanan. Tapi bila kita telah menerima, maka kita kena menunaikan. Kita kena menyempurnakan. Macam kita tak berhutang dengan orang. Dia piti dia, kita piti kita. Tapi bila saja kita telah berhutang dengan dia, maka kita menanggung beban hutang. Dan dia ada hak atas diri kita. Jadi kalau dia hari-hari minta, tanya, dan bila nak bayar hutang, jadi kita kena terima lah. Sebab kita telah menanggung hutang. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, tiba-tiba dia kata, dan bila nak pinjam kawan, bila dia nak hutang pinjam kawan, hak tu dia tak boleh lah. Sebab asal orang ni dia tidak menanggung apa-apa, tanggungjawab. Bara'atul zimmah. Al-aslu bara'atul zimmah. Asal muasal pada satu benda ni, dia tidak menanggung. Dia kosong daripada tanggungjawab bebanan. Kebanyakan fuqaha mengambil jalan pertengahan dalam masalah ini. Bersederhana. Mana bersederhana lagi mana? Setengah ulama ni buat syarat ketat. Kena cukup kafaah kufur ni pada 5 perkara ni. Kena ada belaka. Kalau tidak, tak boleh nikah. Setengah fuqaha kata, tak payah, asal kau Islam je. Orang lain tak ambil kira. Muka boleh nikah ke apa. Asal kau sehat, asal kau puna fizikal, boleh lah anak tu. Kata dia. Apa penting agama lain tu kita semula. Maknanya tidak mensyaratkan langsung kufur ni dengan sudut-sudut dia. Jadi ada ulama ambil hak jalan tengah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, di mana beliau mensyaratkan kafaah itu hanya dalam hal agama dan nasab keturunan. Beliau melihat bahawa dengan 2 perkara ini sudah cukup untuk sebuah keluarga berjaya. Tak apa dah. Namun ada juga yang menetapkan hanya dalam persoalan agama sahaja, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik pergi agama sahaja. Hak lain-lain itu tak. Ada pula yang memberi syarat yang sangat banyak, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Kedua-duanya menambah dalam hal merdeka, pekerjaan dan kemudahan hidup, mana kekayaan. Dari istilah dipanggil yasar. Hidup tu mudah, senang. Seperti kita kata tadi lah. Kipah ada sebutir. Bilik air luar daripada rumah. Itu susah tu. Dan tidak mempunyai cacat pada syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka beristiak dengan tujuan agar masalahnya betul-betul sampai pada tahap yang sempurna. Maknanya ulama' ia menetapkan syarat ni atas dasar istihad mereka supaya mencapai matlamat. Maknanya syarat ni diambil kira oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Dah. Apa banyak syarat kafaah ni? Tujuan dia apa? Tujuannya supaya tercapai matlamat perkahwinan, dan istihad mereka ni mereka ke arah nak tepat. Bukan syarat ni nak menyusahkan orang, tidak. Huriyah di sini walaupun tak timbul dah sampai kita lah ni. Merdeka tak merdeka. Cuma penetapan syarat merdeka ni dia ada asal lah. Itu kalau tengok dalam sirah ni, ada beberapa orang yang berkahwin dengan tidak sama taraf. Tapi benda tu boleh digugurkan. Umpamanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, dia telah mengawinkan adik perempuan dia yang bernama Halah dengan Bilal. Jadi Bilal bin Rabah ni, dia maula, asalnya hamba. Jadi di sini dari segi maula ni orang rendah lah.
bekas hamba. Lepas tu Abdurrahman bin Auf Quraisy. Bilal ni dia orang Habsyah, orang hitam. Jadi di situ dalam hadis digugurkan. Benda tu dia setuju untuk digugurkan, maka tak apa. Begitu juga perkahwinan Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid. Fatimah binti Qais ni orang Arab, orang Quraisy. Nabi membenarkan dia berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Walaupun Usamah bin Zaid ni dia maula lah, bekas hamba. Jadi mak dia tu Ummu Aiman. Dalil yang menjadikan ulama ni mengambil kira hurriyah ni merdeka dengan tidak merdeka, iaitu satu kes berkenaan dengan Barirah. Barirah ni hamba bebasan Aisyah. Dia ada tok lelaki, nama dia Mughith. Jadi bila dia telah dimerdekakan oleh Aisyah, maka dia yang menjadi isteri kepada Mughith itu, Nabi SAW memberi pilihan kepada dia nak meneruskan perkahwinan ataupun tidak dengan Mughith ni. Jadi dia memilih untuk berpisah. Maknanya bila Nabi memberi pilihan kepadanya untuk tetap menjadi isteri kepada Mughith ataupun tidak, terserah kepada pilihan dia. Maknanya Nabi memperakui kufu dari segi merdeka ke tidak merdeka. Maknanya benda tu diambil kira oleh Nabi. Sebab bila orang tu sudah merdeka, dia hak merdeka ni hak isteri pula. Dan suami masih lagi hamba, itu dibagi mudah berlaku perbalahan, mudarat. Maka dengan sebab itulah Nabi memberi pilihan kepada Barirah. Mughith ni bila Barirah pilih nak cerai, dia sedih benar. Dia turun belakang, Barirah pujuk janganlah cerai. Tapi bila dia ada rasa sesuatu terhadap suami dia ni, dia ada peluang untuk berpisah, dia berpisah lah. Tak dia nak kata gapa lah. Sebab itulah orang lelaki ni kena beringat, kalau dia lepas bini dia, lepas tu dia nak cuk karah balik, payah kadang-kadang tu. Tama-tama habis hadah dah. Dah habis hadah dah. Masa dia hadah tu agah lagi. Tapi perempuan dia ada serati ke gapo ke, lepas tu boleh peluang pula kan, sedang molek. Kena tu lelaki cewek ke gapo ke. Jadi Nabi mengambil kira status orang itu dari segi hamba ataupun tidak. Tapi itu cerita dululah. Sekarang tak ada hamba dah. Jadi penetapan kafaah ini maknanya dengan bersebab yang dibuat oleh fuqaha. Cuma ada hadis yang mensyaratkan kafaah tu ada. Banyak hadis-hadis dengan jelas menyebut kafaah tu diambil kira pada keturunan, pada apa semua ni. Tapi semua hadis-hadis tu dhaif. Tak boleh nak buat hujah. Jadi supaya menjadi mudah kepada anda, wahai saudariku muslimah, maka di bawah ini dikemukakan beberapa pandangan ulama. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dia kata ada beberapa riwayat yang berbeza datang dari Imam Ahmad mengenai syarat kafaah. Imam Ahmad tu sendiri ada banyak pendapat seperti mana yang diriwayatkan daripada murid-murid beliau tentang syarat kafaah. Satu riwayat menyebut dua saja, yakni dari segi agama dan mansab, dari segi pangkat, kedudukan. Kedudukan ni maknanya pekerjaan tadi lah. Sebab agama ni untuk membawa kepada syurga. Pangkat ni kedudukan mana dari segi pekerjaan lah. Kalau macam mana seorang suami tu nak menyara keluarga dia kalau dia sendiri tak ada pekerjaan. Jadi perlu kepada kafaah dalam bab ni. Satu riwayat lagi daripada beliau, kena ada 5. Dengan tambah kemerdekaan dan pekerjaan dan juga kekayaan. Qadi menyebut dalam kitab Al-Mujarrad bahawa adanya ketiga-tiga syarat ini tidaklah membatalkan. Mana Qadi biasanya Abu Ya'la ni mengatakan bahawa tak ada 3 syarat ni tak apa, tak batal lagi. Ini adalah satu riwayat. Namun dalam riwayat lain, jika tidak ada 2 syarat sahaja daripada yang tersebut pertama kali tadi, maka boleh membatalkan pernikahan. Maknanya kalau tak ada pada agama dan mansab kedudukan ni, itu boleh membatalkan. Beliau berkata, nampaknya yang boleh membatalkan perkahwinan itu adalah pada masalah nasab saja, bukan yang lain. Oleh kerana itu satu kekurangan yang penting, sedangkan yang lain tidak, di mana ketiadaannya tidak akan mempengaruhi pada anak suci. Maknanya boleh anak betul ya kalau tak ada perkara ni. Disebutkan dalam kitab Al-Jami'
Dua riwayat itu dengan semua syarat ini juga disebutkan oleh Abdul Khattab. Malik berkata, kafaah hanya wajib pada hal agama, bukan yang lain. Seperti ayat bab ni lah, ayat 211. Ibnu Abdul Bar berkata, inilah mazhab Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Dari Imam Syafi'i disebutkan satu pendapat. Mana tak ada khilaf. Daripada Imam Syafi'i ni, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i satu pendapat serupa dengan Imam Malik, dan satu pendapat lagi ada syarat-syarat yang lain. Maknanya ada dua qaul daripada Imam Syafi'i, satu disyaratkan agama sahaja, tetapi ada riwayat lain menyebut syarat tu 5 juga. Kemudian tambah pula, iaitu tidak ada cacat. Maknanya kalau suami cacat, isteri tidak cacat, payah. Macam mana pekerjaan? Cuma kalau isteri tu dia rela nikah dengan OKU, katalah, tak ada hal bagi dia, tak ada masalah. Maka dia rela, dia menggugurkan syarat kafaah tadi, maka sah perkahwinannya. Demikian pula pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Hasan bin Huyai. Cuma tidak sama pada pekerjaan dan selamat daripada cacat. Itu tidak disyaratkan, cuma sunat sahaja. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak mengambil kira perkara agama. Perkara agama ni maknanya satu sudut beza antara kafir dengan mukminah. Satu lagi solihah dengan fasik. Ni tak boleh ni. Ni bagi Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia kata tidak boleh. Calon suami kepada seorang perempuan yang baik itu, dia orang hok mabuk, kaki botol. Seperti yang kita maklum lah. Kalau datuk lelaki ni kaki mabuk, memang dia kaki pukul. Kaki pukul bini dia. Wa yakhruj, dan dia khawarij, keluar memberontak. Ataupun dia mabuk, dia keluar daripada rumah. Dan budak-budak mempersendakannya. Dia mabuk tak khabar tubik rumah, budak-budak duk nganyi ke dia. Dalil perkara agama ni, makna dari segi kesolehan ini diambil kira, itu berdasarkan kepada ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang mukmin dengan orang yang fasik? Tidak, mereka tidak sama. Tidak boleh mengawinkan wanita yang solihah dengan lelaki fasik yang banyak melakukan maksiat. Kerana orang fasik ini dia terhina, orang tak pandai mulia. Mardudus syahadah. Persaksian dia tidak diterima di mahkamah, begitu juga periwayatan hadis tidak diterima. Dan tidak dipercayai untuk jaga nyawa dan harta. Maknanya kalau dia kaki mabuk tadi dah, kaki judi apa semua, kita nak beri anak ke dia, boleh harap ke tidak? Jadi pada pandangan agama orang seperti lagu ni tidak boleh dipercayai untuk dia jaga nyawa, jaga harta. Maslubul wilayah. Maslubul wilayah ni mana dia tidak layak pegang wilayah. Wilayah ni maknanya jagalah. Macam orang mabuk lagu ni dah, kita nak suruh penjaga anak pada dia, tak boleh. Macam kita kata, bila mak tu telah berkahwin dengan suami baru, jadi anak ni pindah penjagaan dia tu kepada tok laki, bekas tok laki. Dia boleh duduk dengan ayah dia. Kalau ayah dia ni kaki mabuk, tak boleh. Tak ada wilayah, tak ada kekuasaan. Dia panggil wilayah tu sarid. Nak jaga budak tu tak boleh. Nak jaga harta pun tak boleh. Sebab wilayah alal mal, nak jaga harta. Jadi kalau nak jaga harta tak boleh ni, dia dalam kategori safih. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu serahkan harta kamu kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak boleh menguruskan harta. Maknanya kalau dia ni kaki bazir, kaki joli, dah tak wi 1,000 habis 1,000, wi 5,000 habis 5,000. Tak meninggal sama. Maknanya dia orang ini adalah orang musrif, orang yang boros, orang yang tidak pandai mengurus harta. Dia boleh disekap, boleh dihajar, boleh disekap transaksi dia, pengurusan dia. Jadi orang lagu ni dia tidak boleh diserahkan harta. Jadi bila harta tak boleh nak serahkan kepada dia, maka nak serah anak pun tak boleh ke dia. Sebab dia tak pandai nak urus pitih. Kalau pitih dia tak pandai nak urus, macam mana nak urus isteri? Maka dengan sebab itulah kena mengambil kira, kata Imam Muhammad, dari segi agama, dari segi kesolehan. Naqis indallah, dia jadi kurang di sisi Allah Ta'ala, kurang darjat di sisi manusia, kurang habuan di dunia dan akhirat. Mana pitih pun tak ada, pahala pun tak ada.
maka tidak harus dia nak menjadi orang sekufu bagi afifah, perempuan yang terhormat. Tidak sama. Dalil kepada diambil kira nasab keturunan ni, itu kata-kata Sayyidina Umar, la'am ananna furuja zawatil ahsab illa minal akfa. Qala qultu wa mal akfa, qala fil hasab. Kata Sayyidina Umar, aku akan menghalang perempuan-perempuan yang mempunyai keturunan yang mulia ni, melainkan dengan hak sepadan. Jadi aku tanya, gapo hak sepadan pada keturunan? Perkara ni diambil kira oleh Sayyidina Umar ni berdasarkan kepada gapo? Berdasarkan kepada siasah lah. Sebab nak jaga. Nak jaga. Mana kalau keturunan ni berkahwin dengan keturunan ni dibimbangi, sebab kadang-kadang keturunan ni itulah bahasa. Bangsa tu bangsa tu bahasa. Bahasa tu bangsa. Sebab orang Arab ni dia nak jaga bahasa Arab. Sebab kalau orang Arab berkahwin dengan orang Farsi contoh, dia akan jadi bahasa wajib. Bahasa wajib. Sebab Mekah lah ni lah. Mekah. Mekah ni orang tempatan dengan bahasa Makawi dia tu, lahjah Mekah dia, mari pula Pakistan, campur pula Urdu, Arab, lepas tu mari pula Bangladesh. Dia macam rojok tu. Kalau kecek dari batasi tu bunyi, orang Arab pun ada guna perkataan-perkataan orang Urdu guna. Orang Urdu kadang-kadang campur juga perkataan Bangladesh, Bengali habis. Jadi pencampuran itu menyebabkan bahasa tidak terpelihara. Sebab itulah di awal-awal pemerintahan di zaman itulah, zaman hok banyak berlaku pembukaan kota ni, terutama zaman Sayyidina Umar ni, negara Farsi dibuka. Jadi orang Islam, tentera Islam ni ambil lah tawanan perang tu buat nikah sabaya tu. Jadi di situlah berlaku pencampuran orang Arab berkahwin dengan orang Farsi. Jadi ada berlaku pertemuan budaya. Kalau budaya Parsi itu lebih dominan, bahasa itu lebih dominan, jadi lunturlah bahasa Arab. Jadi tidak fasih. Jadi apa yang dilarang oleh Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Umar mengambil kira ahsab ni sebab nak jaga budaya bangsa, nak jaga bahasa. Sebab setiap bangsa ni dia ada budaya dia, cara hidup dia. Dia tak sambung. Supaya dia cerita Sayyidina Umar dengan Nabi tu lah. Apabila Nabi duduk menyendiri atas loting tu, Sayyidina Umar buat kecaknya Nabi. Dulu orang tina kita ni, orang Mekah ni, Muhajir ni, dengar kata kita. Tapi bila mari duduk hijrah ni, tak apa nak dengar kata kita. Sebab apa? Sebab duduk say dengan wanita-wanita Ansar. Sebab orang Ansar ni dia lebih terbuka. Wanita-wanita Ansar ni, dia tidaklah kata sepenuhnya tunduk kepada suami mereka. Dan suami mereka ni terbuka. Maknanya bini dia, orang-orang Ansar nak kritik pun tak apa. Orang Quraisy tak boleh, orang Mekah tak boleh. Lelaki lebih dominan. Jadi Sayyidina Umar kata, oleh kerana berlaku pencampuran, wanita Muhajir ni bercampur dengan wanita Ansar, jadi nampak lebih jakit tu sifat-sifat orang Ansar pada orang Muhajir ni. Jadi apa yang ditegah oleh Sayyidina Umar ni ada sebab lah. Bukan dia nak buat syariat baru ke tidak, cuma larangan ni mungkin lebih bersifat kepada penjagaan budaya, bahasa atau sebagainya. Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Abdul Aziz dengan sanadnya. Kemudian orang-orang Arab ni mengira kafaah pada nasab, dan mereka ni wayaknifu min nikahil mawali. Orang Arab ni dia tak berapa nak mengelak daripada mengahwini maula-maula, hamba bebasan. Kalau lelaki berkahwin dengan perempuan hamba bebasan tak apa. Tapi orang Arab ni dia ada lagi, dia punya semangat dia tu, dia tak sih mengahwinkan anak perempuan mereka tu dengan bekas-bekas hamba. Sebab dia kira itu adalah aib. Kemudian apabila wanita itu menggugurkan, apabila disebutkan kafaah itu, maka kafaah itu wajib ditafsirkan sebagai al-muta'araf, yang ma'ruf. Jadi sekarang ni ulama ni dia letak kafaah gini, syarat-syarat dia dah. Jadi perkara ni dia macam tak sudah jugalah. Sebab apa? Sebab kalau kita terlampau letak syarat kafaah, kena sama pakat, kena sama harta, kena sama keturunan dah. Jadi bila syarat ni banyak, kadang-kadang menyebabkan perempuan tu tak ada calon untuk dia. Tak ada calon untuk dia. Sehingga lambat nak nikah. Jadi bila masyarakat ataupun keluarga tu meletakkan banyak syarat bagi kafaah, tujuan dia memanglah nak jaga kedudukan.
supaya suami isteri itu akan hidup dalam harmoni. Tapi terlampau banyak menetapkan syarat kufu ni sehingga perempuan tu tak ada calon, tak ada jodoh. Dah. Jadi bila syarat tu banyak kan, itu menyebabkan mudarat pada perempuan. Terlampau banyak kebimbangan kita kata. Akhirnya perempuan itu tak nikah. Tak sah juga. Maka sebab itulah dia panggil kafaah ni syarat pelengkap. Syarat pelengkap. Tapi syarat agama tu dari segi kepercayaan, dari segi kesolehan tu, itu benda yang tidak boleh dikompromikan. Itu kena mengambil kira. Tapi dari masalah keturunan, macam kita Melayu ni, tak cara mana. Tak cara mana. Asal kau nampak juru kau apa pekerjaan molek, kita terima dia berkahwin. Tapi kalau orang yang katalah ada dalam masyarakat kita ni hak Syed Saripah. Jadi kalau tidak tengku kau apa kau tak berapa ndak. Tak tahulah lah ni, kalau dulu lagu tu lah. Kalau dia Syed mesti Syed Saripah. Saripah mesti Syed. Sebab dia nak jaga benda tu. Tapi oleh kerana terlampau nak jaga benda-benda tu menyebabkan bala anak dengan ayah. Gini kau ni sikit. Tu dia jadi gitu. Kadang-kadang benda ni penting, kafaah. Kadang-kadang boleh digugurkan. Tapi kadang-kadang kafaah tu bila terlampau diletakkan syarat menyebabkan perkahwinan itu tidak dapat berlaku. Wanita tu tidak dapat jodoh dia. Maka dengan sebab itulah persyaratan kafaah tu dia boleh digugurkan. Asalkan wanita tu dia sanggup, dia boleh terima. Sebab itulah dia kata di sini hendaklah merujuk kepada yang biasa dikenali pada sesuai dengan uruf, bukan tradisi tu, uruf. Uruf ni apa yang dianggap baik. Mana orang boleh terima benda tu. Maknanya dulu tanya anak pun dia ni, tak. Pun dia mak ayah dia. Mana benda tu dia ambil kira. Tak, lah ni orang boleh tahu. Muka mari mitok tu tak kira tak ada mak pak ayah. Tak. Kalau kata anak yatim pun orang boleh cari siapa dia, keturunan dia tu. Mana boleh dikesan. Tapi kalau kita kata dari segi pekerjaan kau apa kau, itu kena mengambil kira juga. Pekerjaan itu maknanya biarlah pekerjaan yang terhormat. Kadang-kadang orang ni pekerjaan itu menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tak. Tapi tidak halal. Walaupun profesional. Maknanya perempuan ni doktor profesional. Berkahwin dengan profesional juga. Tapi profesional ni apa? Contoh jurugambar profesional. Jurugambar profesional juga PT banyak juga. Tapi dia dah ambil gambar perempuan-perempuan model ke apa semua tu dah. Itu tak cukup syarat pada agama tu. Mana kalau untuk lelaki, katalah lelaki tu dah ambil gambar perempuan model pakaian seksi ke apa, model pelakon ke apa semua dah. Boleh katakan semua tu tidak patuh syariat. Bagai-bagai tidak patuh syariat, ataupun benda tu tidak bergantung kepada model tu pakai. Kalau kita nak jual shampoo sudah lah. Dah ni. Kalau jual shampoo syarat dia kena ada orang mandi. Lepas tu hak ni dia ambil gambar, video ke apa semua dah. Jadi benda tu tak perlu. Tapi lagu itulah dalam dunia iklan ni. Jadi dia sebagai juru gambar profesional, memang profesional, pendapatan tinggi, tapi pendapatan dia tu tidak betul. Walaupun sama banyak, tapi dia tidak kafaah. Kerana hak ni pekerjaan ia walaupun masyarakat pandai bulia, tapi itu sebenarnya hina pada agama. Itu melambaikan dia fasik. Sebab apa? Dia tengok aurat wanita. Itu tidak kufu. Jadi ringkasnya penetapan kufu ni maknanya mengikut uruf juga. Mana-mana benda yang diterima di masyarakat setempat. Masyarakat setempat kita timur. Maknanya kalau benda tu menyebabkan aib, cacat, maka benda tu diambil kira. Kerana kata dia, apabila pada perkara itu tak tiada, pada ketiadaan perkara itu menyebabkan tercela aib, kekurangan, maka wajib diambil kira sebagai kufu seperti agama ambil kira. Maknanya penentuan apa yang diambil kira sebagai kufu ni itu bergantung kepada masyarakat setempat. Maknanya Sayyidina Umar mengambil kira keturunan pada waktu itu sesuai lah dengan zaman tu. Kalau zaman kita lah ni mungkin tak perlu. Kita kena ambil kira hak lain pula. Kufu tu. Macam kita kata dalam ni kufu. Kadang-kadang parti pun kena kufu juga. Lambungkan gelembung boya. Hijau orang. Gelembung boya tak apalah. Dia buku sekali. Tapi kalau main tikar lidah. Ada balas macam dah. Tak boleh.
Kalau tetua dengan natu beza parti tak apa. Kok suami isteri ni kena ambil kira daripada awal lagi. Itu kalau kita kata zaman taksub politik. Kalau zaman tak taksub politik ni, tak apalah. Ni biru muda, ni biru tua. Tapi bila sekali dah tadi. Benda tu walaupun tak ada perkiraan fuqaha zaman dulu sama pada parti politik, tapi pada masyarakat ia taksub politik ni, tidak ada kematangan dalam politik ni, benda ni kena diambil kira juga. Tapi kalau tak ada masalah parti cak gapo ke, tu kita tidak akan jadikan benda tu sebagai syarat kufur. Tapi kalau benda tu zaman kita kata zaman politik yang tidak mata ni, taksub politik ni, benda tu kena diambil kira. Kemudian habislah kita lebih kurang ni, kita masuk kepada ayat yang seterusnya, ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hukum yang seterusnya ni, jadi hukum persetubuhan dengan wanita yang sedang haid, maknanya berkait dengan wanita ni. Mana suami tidak boleh menyetubuhi isterinya ketika haid, walaupun tu memang bini dia, tidak boleh bersetubuh pada ketika mari bulan ni. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka itu bertanya juga kepada engkau tentang haid. Wow ni sebab ada beberapa ayat sebelum pada ni. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Mereka bertanya kepada engkau tentang arak dan judi. Mereka bertanya kepada engkau itu tentang berperang pada bulan haram tu macam mana. Jadi ini antara soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk Nabi jawab. Imam Suyuti berkata dalam tafsir dia ni, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka itu bertanya kepada engkau tentang mahid, tentang haid. Iaitu haid itu sendiri atau tempat keluarnya haid. Maknanya sekarang ni ada darah di situ, maka macam mana hubungan suami isteri bila haid itu, ataupun haid itu apa hukum dia, apa yang boleh dibuat oleh perempuan tentangnya, ataupun suami apa yang dia boleh buat terhadap isterinya yang haid. Katakanlah haid itu adalah azab, maknanya kotoran, mana sesuatu yang azab, mengganggu, kotoran. Fa'tazilun nisa, maka hendaklah engkau menjauhkan diri wanita itu, yakni utruku wat'ahunna, janganlah engkau menyetubuhinya, mencampurinya, yakni di waktu haid ataupun pada tempat haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekatinya itu dengan jima' sebelum mereka suci, hatta yathurna. Yathurna baca dengan ta tu bagi mati, dan ada qiraat lain, ada qiraat lain ni. Ta itu dibaca dengan mati dan boleh dibaca juga dengan tasdid, yatahharna, yatahharna. Iaitu ada idgham tak pada asal. Biasanya tatahhara, tatahhara mana perempuan itu berusaha untuk bersuci. Tapi hak qiraat hak biasa ni yatuhurna, mereka tu jadi suci. Itu mandi setelah selesai. Mana kalau baca yatharna, kalau baca yatharna, kalau baca yatharna tu mana dengan mana mandi. Asalnya tatahhara, tapi bila dia idgham kan, asalnya ya ta ha ra. Baca hak biasa ni yatuhurna, dia boleh baca dengan yatahharna. Jadi dua kali tasdid tu kalau baca dalam qiraat lain. Fa iza tatahharna, bila mana mereka bersuci, maka bolehlah kamu pergi kepada mereka itu, yakni bil jima'. Maka campurilah mereka itu, iaitu dengan jima'. Min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, iaitu dengan menjauhinya pada waktu haid. Maknanya tempat, kamu pergi kepada tempat tu, maknanya dulunya
ada haid tu, kamu tak boleh pergi pada tempat tu. Maka campurilah dia tu pada tempat yang Allah Ta'ala perintah. Jadi perintah Allah Ta'ala, jangan campuri wanita pada tempat haid dia tu. Sekarang ni bila disuci, maka pergilah kepada tempat tu. Pada kemaluan dia lah, tempat keluar haid itu. Wa huwa kubun. Wala ta'duhu ila ghairih. Jangan pergi ke tempat yang lain. Jangan melampaui. Maknanya, awak belakang. Inna Allah yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai, menyukai, iaitu kecintaan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sebab ahli kalam, dia kata tak boleh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat cinta ni. Sebab cinta ni mana sifat ia ada pada makhluk. Sebab cinta, dia ada tak cinta. Sebab ada sifat murka, yaghdib. Ada sifat yarda, yuhib. Jadi pengarah kita ni, dia kata sifat cinta tu hak layak dengan Allah Ta'ala. Jadi ahli kalam kata, masuk Allah Ta'ala cinta ni, tidak boleh kerana cinta tu dia benda berubah-ubah. Jadi mari sayang. Jadi mari sayang tu berlaku perubahan, dulu tak sayang. Jadi kata dia, maksudnya ahli kalam kata nak memberi pahala, nak memberi ganjaran. Tapi kita pakai dengan zahir ayat yang mengatakan bila Allah Ta'ala sayang ni, maknanya sayang hak layak dengan dia lah. Sebab sayang ni sifat sempurna. Jadi sayang kepada taat, sifat yang sempurna. Marah kepada orang yang buat maksiat, itu sifat sempurna juga. Jadi kalau tak ada sayang kepada orang yang buat baik, maknanya dia tidak menghargai. Kalau dia tidak murka kepada orang yang derhaka, maknanya dia tak ada apa perasaan. Dayus dia panggil. Jadi sifat tidak menghargai, sifat dayus ni tak layak bagi Allah Ta'ala. Maka dengan situ, bila kita kata sabit kepada Allah Ta'ala sifat suka, sayang ni, begitu juga sifat marah, itu hak layak dengan dia, sesuai dengan keagungan dia. At-tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat, yang ni daripada dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, yang menyukai orang yang membersihkan, menyucikan diri daripada kotoran. Jadi ini dia punya makna ayat secara kasar lah. Sebab kepada turunannya ayat ini, itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik, bahawa orang-orang Yahudi ni, jika ada wanita yang haid di kalangan mereka, maka mereka tak makan sekali. Kerana satu keluarga Yahudi ni, katalah bila mak si bini ni mengalami haid, mereka tak benarkan makan sekali. Kena makan luar. Tak duduk sebumbung. Kena duduk di tempat yang lain. Maknanya dia akan buat lah. Satu bahagian dalam rumah ni, kalau bini mari haid, dia kena duduk situ. Tak boleh makan sekali, tak boleh duduk sebumbung sekali, tak boleh duduk sebilik sekali. Lepas tu mari kemudian anak perempuan pula duduk situ. Anak perempuan pertama, kedua, ketiga. Kalau mari serta belakang, pakai duduk joket tu saja belakang. Dia seorang duduk cokok-cokok dalam rumah. Untuk lelaki ni. Jadi tu tak betul tu. Jadi orang Yahudi ni dia tidak berkumpul sekali dalam rumah. Mana telajak mereka tu menganggap kotor wanita. Sedangkan dalam ayat ni memberitahu kotornya gangguan itu hanya pada tempat tu. Pada tempat tu, bukan pada seluruh tubuh dia. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Maka turunlah ayat ni, mereka bertanya kepada kamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu adalah kamu menjauhi diri daripada wanita di waktu haid ataupun pada tempat haid. Tafsir yang lebih munasabahnya tempat haid tu. Mahid tu dengan makna tempat haid, makna kemaluan. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, lakukan apa saja, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala apa saja kecuali nikah, yakni persetubuhan. Orang itu boleh berlaku. Kerana muqaddimah tu boleh, kesudahan tu tak boleh. Jadi nikah di sini bukan kata tak boleh akad nikah. Akad nikah tu boleh. Lama kata imam tanya, Tina ni suci ke tidak? Dah, kalau tidak tak boleh nikah. Berat tu. Tak syarat. Kalau tak imam buat syarat lagu tu berat. Boleh buat. Maknanya hubungan suami isteri itu seperti biasa kecuali persetubuhan saja yang dilarang. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini sampai kepada pengetahuan orang Yahudi. Maka orang Yahudi berkata, ma yuridu hadzal rajul
ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Orang ni Muhammad ni, dia tidak akan membiarkan perkara kami kecuali dia akan selalu melakukan sesuatu yang berbeza dengan kami. Cara nak canggah kita je. Muhammad ni cara nak canggah pok kita je. Jadi dia kata tu dia dakwa ikut Nabi Ibrahim. Sebenarnya tidak. Jadi dia dakwa kalau dia bawa tu ajaran betul-betul daripada Nabi Musa, ajaran betul-betul daripada Nabi Ibrahim. Jadi bila mereka lihat Nabi berbeza dengan mereka kata dakwah belaka. Kata ikut Nabi Ibrahim, kata terima Nabi Musa, tak serupa pun. Jadi itu selalu dibuat alasan oleh orang Yahudi. Kemudian datanglah Usaid bin Hudayr dan Abbad. Abbad ni orang yang benar-benar kuat beribadat kepada Allah. Abbad bin Bishr berkata, "Ya Rasulullah, innal yahuda taqul hadza kaza wa kaza, afala nujabi'uhunna?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu dia kata gini, maka tidak boleh kau kita nak bersetubuh dengan wanita ketika haid. Sebab nak lawan Yahudi, nak serupa Yahudi. Nabi marah. Maknanya bila kita dituntut menyalahi orang kafir ni, maka dibenarkan kita buat benda-benda yang tidak bercanggah dengan syariat kita lah. Kalau orang Yahudi tu dia buat benda hak salah, kita nak lawan hak salah juga. Tak boleh. Batil tidak boleh dilawan dengan batil. Telajak mereka menganggap wanita tu kotor, kita tidak boleh sampai menggauli wanita yang sedang kotor. Itu tak boleh. Jadi Nabi marah. Sehingga kami yakin Nabi SAW benar-benar murka terhadap mereka berdua. Lalu kedua-duanya itu keluar. Tiba-tiba hadiah berupa susu mari pada Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan supaya mereka berdua itu dipanggil. Lalu Nabi pun memberi susu itu kepada mereka berdua. Jadi tahulah mereka berdua, Nabi SAW tidak marah kepada mereka. Maknanya marah tu masa tu je. Itu pun bukan kerana peribadi. Marah pada sikap. Lepas pada itu tak ada lah. Jadi saya berkata, oleh sebab itu, wahai saudariku, para muslimah, wajib untuk tahu tentang hukum-hukum haid. Kena tahu. Sebab dalam ayat ni ada anil mahid. Dengan makna haid itu sendiri tempat haid, yang ini kemaluan pada ketika datang haid. Apa hukum dia? Jadi mula-mula ni kata dia, kami akan mula sekarang tentang perkara-perkara yang keluar daripada rahim seorang wanita, dan ia tidak lari daripada 3 keadaan. Yang pertama dia panggil darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Jadi perempuan ni Allah SWT telah berikan kepada mereka ni keistimewaan, iaitu dia melahirkan anak. Dia ada rahim yang menjadi sebab kepada lahirnya anak, maka akan keluar darah daripada wanita ni. Jadi Allah SWT telah tetapkan, inna hadzal amr qad kataballahu ala banati Adam. Haid ni adalah satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada anak-anak perempuan Adam. Memang berlaku lagu tu. Sebab tidak akan lahir keturunan melainkan wanita tu dia mengalami haid ni. Ada darah haid, mana darah sehat, darah nifas, darah yang mengiringi wanita bila dia melahirkan anak, dia ada darah istihadah, darah penyakit. Jadi darah haid ni itu darah dikata ketulan, mana darah yang likat lah, yang kehitaman. Darah nifas, darah yang keluar serta melahirkan anak. Darah istihadah ni pula darah yang bukan kebiasaan, bukan sifat tabi'i pun. Maknanya kalau keluar ni, ini ada masalah, penyakit, ada gangguan. Maknanya hak normalnya bila perempuan tu dia mengalami haid, ada berapa hari setiap bulan tu, 5, 6, 7 hari ke setiap bulan dia mari. Kering, mari pula bulan depan. Jadi itu tanda dia sihat. Adapun istihadah ni, mana darah dia bukan biasa, bukan tabiat dia pun, dan bukan hak asal. Ini adalah kerana ada gangguan pada urat dia. Adalah istilah dalam hadis dulu, irkut. Darah ia putus, ada gangguan pada urat dia. Dia mengikut darah haid, maknanya biasanya habis haid dia mari. Mana katalah 15 hari 15 malam tu haid. Haid yang paling lama ni 15 hari 15 malam. Hari 16, 17, 18 tu ada lagi. Hari ke 16, 17, 18 tu dikira istihadah, dikira suci, dikira darah penyakit. Jadi darah ni tidak menghalang seseorang itu daripada semaya dan puasa dengan sepakat ulama.
berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Idza kana ma'luman, bila mana ia diketahui sebagai darah, gangguan darah. Maknanya darah ni bila diketahui sebagai darah istihadah, maka kena semaya dan dia bukan darah haid. Kemudian pengarang ni dia menyebut kepada kita satu persatu ni, dia sebut darah haid ni, panjang cerita darah haid ni. Daripada muka surat 66 ni sampailah kepada 88. Dia kait selalu dengan hukum orang haid membaca Al-Quran. Wallahu a'lam.